Saya hampir koyak sebenarnya nak tamatkan game Pokemon Fire Red ni. Untuk di video ni saja sebabnya video semasa saya dalam perjalanan ke Victory Road, kamera ni dia mati. Lepas tu dia korup. Hanya meninggalkan video gameplay saja. Why? Kenapa dengan hidup saya sebenarnya? Jadi kalau korang rasa selesa, saya akan letak je lah gameplay saya kat sini dengan sedikit cut. Dan bila dah masuk ke Indigo Plateau, saya akan rekod ulang muka saya. Bukan rekod ulang, sebab benda tu belum rekod lagi. Saya dah level up. Cuma saya asingkan lah yang Victory Road 1, Indigo Plate 1. Sebab saya tak expect kedua-dua daripada video ni durasi dia sedikit. Dan enjoy the video. Bagus, ada kau Aiman. Okay, dah full squad. Okay, ada Pidgeot. Kita pakai Ice Beam. Nice. Rhyhorn. Kita boleh pakai Surf. Okay, 48 dah. Execute. Sebenarnya masih boleh pakai Lapras. Ice Beam. Growlithe. Tak. Ni kalau sampai Lapras solo semua Pokemon dia, MVP. Gila. Alakazam. Okay, Alakazam tak. Alakazam kita boleh pakai Kadabra. Okay, Shadow Ball. Psychic. Shadow Ball lagi. Blastoise. Raichu boleh. Shadow Ball. Tekan. Shadow Ball lagi. Okay, easy juga Okay, nak heal dulu. Punca lah si Aiman ni. Habis Pokemon saya cedera. This one. Let's go. Victory Road. Okay, kita kena tolak batu ni ke sana. Oh, dah ada jalan. Wow. Okay, batu tu tak boleh tolak. Ada trainer. Sabar dulu, jangan lawan dengan dia. Kena pilih salah satu. Okay, Dragon Claw. Dia dah reset balik lah. Okay, Rare Candy. Okay, situ tak boleh tolak. Sini boleh tolak. Okay, ada bunyi. This one. Okay, batu ada. Kena tolak tolak ke bawah. Oh, bukan. Habis tu nak tolak ke mana? Oh, sini. Oh, okay, I see. Oh, ni tak boleh. Nah. Nice. Sepatutnya yang atas ni dah terbuka. Yep. Nak lawan. Okay, ni dia. Indigo League. Oh, bukan Indigo League. Indigo Plateau. Yang tadi Indigo League sebelum masuk ni. Okay. Mungkin saya akan jadikan ni satu episod je lah atau satu video. Saya sekalikan dengan nanti saya lepas grinding dan kita boleh langsung lawan champion dan juga Elite Four. Jadi saya akan jumpa dengan korang nanti Okay. Dan saya dah ambil masa cukup lama, di antara setengah hari ataupun satu hari lebih. Dan seperti yang korang nampak kat sini, dah trio tak level up lagi lah, baru level 50. Okay, buat korang kat sini tengok Pokemon saya kebanyakannya dah level up di antara level 4 hingga 55. Antaranya Charizard, Lapras dan juga Kadabra. Dan benda menariknya, diorang tak ada HM kat moveset diorang. Korang tengok tu. Nah, Pikachu tak ada flash. Ni ada card. Ni masih ada fly.
Ni bukan Yang ni ada surf. Hanya beberapa lah Pokemon yang ada. Dan korang tengok moveset diorang, semua semuanya ice. Dan sekarang harapnya saya tak ada masalah untuk lawan Elite Four. Dan ni dia finale untuk gameplay Pokemon Fire Red. Let's go. Okay, Pokemon apa ni? Lorelei, Ice Pokemon. Okay, let's go. Dugong lemah terhadap electric kan? Dia ice tapi water Safeguard. Grand Dance. Kita kuatkan lagi ice type electric type dari Raichu. Thunderbolt. Nice. Boleh kau pakai tanda, sebab tanda tak akan miss dalam Rain Dance. Okay, slow bro. Tanda juga. Okay, super efektif. Gila lah. Lapras. Shockwave. Confuse Ray. Raichu confuse Sabar dulu. Thunderbolt. Sikit lagi. Rain Dance je. Rain Dance. Dia full restore saya tahu. Tanda. Salah strategi Kadabra. Psychic. Dia full restore lagi. Turunkan SP, defense. Kena heal Pikachu ni. Okay. Nanti kena full restore. Okay, bolehlah bagi Alakazam tumbang. Okay. Shockwave. Patut tadi pakai Thunderbolt je lah. Nah, mati pun. Buang-buang power point kan. Jinx Ice type. Ice dengan Psychic. Kita pakai Charizard. Okay. Flamethrower. Aduh. Okay. Dia attract pula. Nice. Dia tak kena buka Baru satu Elite Four. Jangan nak hilang. Okay, Kadabra. Okay.
Pokemon apa dia orang pakai lepas ni? Aduh. Kita pakai Pikachu je lah. Bruno. Fighting type. I see. Onyx. Tukar dulu. Lapras. Surf. Nice. Hitmonchan. Alakazam. Call mine dulu. Tingkatkan SP attack. Rotom tak sakit. Risau. Sakit. Nah. Hitmonlee. Sakit. Gila. Fly. Okay, boleh. Macam Fly. Ow. Aduh, dia pakai citrus berry ya. Boleh ke ni? Hidupkan Kadabra dulu lah. Tak apa. Biar tumbang dulu. Kadabra. Psychic. Nah. Onyx. Lapras balik. Surf. Okay, tumbang. Elite Four kedua. Tinggal 2 lagi ni. Intensnya lah. Okay. Kadabra. Okay. Okay. Lepas ni siapa? Lepas ni siapa? Saya nak tahu. Agaza. Oh, kakak apa? Kekasih ni, Profesor Oak. Dia pakai Pokemon apa ni? Gengar. Thunderbolt. Lagi. Okay, tumbang. Charizard level 56. Golbat. Pakai Pikachu je. Thunderbolt. Gila lah KO. Okay. Alakazam. Apa? Kadabra. Alakazam. Okay. Sakit. Gengar. Boleh lah. Sakit. Wah. Apa yang kuat sangat? Charizard. Fly. Synopsis. Fly lagi.
Boleh ni. Percaya. Dia fell asleep. Citrus berry. Forista. Jangan kena poison sudah. Sunny day. Naikkan SP attack. Tak apa. Masih boleh pakai Forista. Slash bomb. Flamethrower. Nice. Counter. Alah, Kadabra tumbang lagi. Tak perlu Kadabra. Okey. 3 orang tumbang, seorang lagi. Siapa ni? Heal lagi. Heal dulu. Si Kadabra. Okay. Dark Trio kita tak guna sama sekali ya. Sia-sia saya bawa dia sekali. Okay, let's go. Siapa anda? Lance Dragon Trainer. Ice. Lapar boleh. Oh, dia pakai Gyarados. Okay. Thunderbolt. Gila lah. Power juga Raichu Lapras. Okay, kita buka ni Hail supaya Blizzard 100% ni. 100% accuracy ya. Dia naikkan accuracy Blizzard. Nah. Aerodactyl. Tak. Boleh ni. Percaya pada saya. Blizzard lagi. Nah. Gila lah. Saya level 57. Dragonair. Dua Pokemon lagi. Takkan tak boleh kan? Blizzard. Dia kalau dah tahu moveset dengan mekanisme game Pokemon ni, dia jadi senang. Dragonite. Blizzard. Yes. Okay, tinggal champion. Aiman. Ya, terima kasih kerana yang sudah menspoilerkan siapa champion. Terima kasih sangat-sangat. Okay, jadi maknanya kita akan mengalahkan si Aiman demi menjadi champion. Okay. Harap ni first try ya. Okay. Dia pakai Pokemon apa dulu ni? Kita biarkan Raichu je. Let's go. Okay, hello Aiman. This is the last time we will fighting each other. Tapi tak expect juga rival kita jadi champion Okay, dia pakai Pidgeot. Thunderbolt. Super effective. Sun attack. Dia pakai Forista. Kita pakai Shockwave. Lepas tu kita bawa pakai Thunderbolt lagi. Okay, level 55 dah. Rhydon. Lapras kan?
Level 59 dah tu. Gila lah tumbang weh. Raidon dia level nak masuk 60 boleh tumbang dengan Lapras. Executor. Charizard. Tinggal 4 Pokemon lagi ni. Sunny Day. Kita boost ni dulu. Kita boost Fire type. Light screen. Flandru lah. Boleh lah. Alah. Egg bomb. Flamethrower. Sunny dia habis effect. Blastoise. Kadabra Raichu. Thunderbolt. Okay, paralyze. Dia buka rain dance. Nak mati. Memang kena tanda lah. Tanda kuat tapi accuracy dia cukup kecil. Kalau korang pakai tak pakai rain dance, korang dia selalu miss. Okay. Kadabra. Okay. Aktifkan Calm Mind. Tak apa. Aktifkan Calm Mind dulu. Naikkan SP attack dengan SP defense. Shadow Ball. Aduh, sikitnya. Ailah, sikit lagi. Okay, dia pakai full restore. Okay. Adalah. Tak apa. Surf. Okay, tumbang. Arcanine. Ni, makan ni. Makan ni, surf. Heal dulu tak Okay, dia pakai full restore. It's okay. Dia tinggal satu Pokemon Takkan kalah kan. Pakailah full restore man. Kau hanya ada satu Pokemon je. Yes! Gila lah. First try. Charizard level 58 Wow. Dia sekejap dah jadi champion. Lepas tu dah saya pula yang jadi champion. Agak sedih Wah, gila lah. Fire rate lagi senang dibandingkan Ruby. Sumpah. Ni baru first time saya merasakan kelegaan yang betul-betul mantap. Okay. Why? What did I lose? I never made any mistake raising my Pokemon. Cuma kau select. Itu je. Darn it, you're the new Pokemon League champion. Although I don't like to admit it. Oh, the Professor Oak. Risham. So, you have won. Sincerely, congratulations. You're the new Pokemon League champion. You've grown up so much since you first left with Charmander to work on the Pokédex. Risham, you have come of age. Ayman, I'm disappointed in you. I came when I heard you beaten the Illiform. But when I got here, you had already lost. Do you understand why you lost? You have forgotten to treat your Pokemon with love and trust. Without them, you will never become a champ again. Professor Oak, relax lah. Cucu kau tu. Risham, you understand that your victory was not just your own doing.
The bond you share with your Pokemon is marvelous. Okay. This is it. Jadi tak silap ada 4 je Pokemon yang berguna. 2 Pokemon lagi tak berguna, iaitu Dugtrio dan juga Rattata atau Raticat. Okay. Tapi sayang, saya punya Kadabra ni dia tak evolve jadi Alakazam. Patutnya boleh kuat lagi. Tapi itulah masalah saya sendiri. Dan saya main sekitar 27 ataupun nak masuk 1 hari lebih lah. 1 hari lebih cepatnya. Nice, okay. Si Aiman koyak kena marah dengan Profesor Oak. Okay, tamat. Wow. Oh, Junichi Masuda, director dia. Ken Sugimori juga director. Jadi sekadar fakta menarik lah Sebenarnya game Pokemon ni dia terinspirasi dari Ultraman, lebih tepatnya Ultra 7. Pada awalnya game ni nak dibuat dengan nama Capsule Monster, tak silap. Cuma benda tu nampak sangat copy paste dari Capsule Monster Ultra 7 dan diorang takut benda ni kena copyright claim. Jadi diorang tukarlah jadi Pocket Monster untuk Jepun. Tapi ke US atau global dia panggil Pokemon. Nah, Ken Sugimori memang minat dengan Ultra 7. Saya pun baru tahu Sebenarnya ada beberapa design daripada Pokemon ni yang terinspirasi dari Ultraman juga. Antaranya siapa? Starmie. Ya, terinspirasi dari Ultraman. Saya tak tahu kemasuk akalannya dari mana. Tapi ya, Ken Sugimori cakap terinspirasi dari Ultraman. Dan fakta menariknya di Pokemon anime terbaru ni, siapa Mega Starmie yang korang nampak yang kaki, yang tapak Sulaiman kaki panjang tu, dia diisi suarakan dengan siapa dengan pengisi suara Ultraman Z. Dia pengisi suara Ultraman Z. Jadi suara grunt dia memang betul-betul mirip dengan Ultraman Z. Itu memang terkejut juga saya baru-baru ni. Tak silap di Pokemon mana? Pokemon Horizon kalau tak silap. Dan dia secara story menarik, tapi tak di-explore sangat lah Pokemon Fire Red ni. Entah kenapa dari saya lah. Sebab motif Team Rocket jadi jahat pun saya tak tahu. Sebab diorang ni hanya sekadar jahat dalam tanda kutip. Okay, the end. Dia berbeza dengan Pokemon Ruby. Pokemon Ruby jahat ada beberapa alasan untuk membantu manusia juga, memperluaskan tamadun. Kalau untuk Team Rocket ni, ya, memang nak jadi jahat. Ya, memang nak jadi jahat. Dia tak memberi manfaat pada Pokemon, tak memberi manfaat kepada manusia. Memang tak masuk akal Team Rocket ni. Sumpah. Dan tak expect game yang saya nikmati sangat-sangat ni, kita dah sampai ke pengakhir walaupun sebenarnya tak pengakhir. Ada satu lagi video atau episod untuk Pokemon Fire Red ni yang saya nak buat berkenaan dengan tangkap Pokemon legendary. Saya dah sempat tengok-tengok dekat YouTube dan ada beberapa daripada korang pun yang dah bagi info lokasi Pokemon itu dekat mana. Saya amat menghargai dan terima kasih sangat. Dan ya, satu lagi episod menuju penamat untuk Pokemon Fire Red. Dan korang nak saya main game apa pula? Silakan saja komen di bawah. Okay, dadah.